Sebelum ini timbul kabar angin yang mengatakan ibu kepada usahawan Dato' Alif Shukri iaitu Bonda Rozita Ibrahim tidak membayar kontraktor yang telah mengubah suai rumahnya yang berada di London. Terkini, menerusi perkongsian Beautiful Nara di laman TikTok rasmi mereka, sebuah rakaman video daripada seorang wanita yang mendakwa usahawan Bonda Rozita Ibrahim tidak membayar servis perkhidmatan mereka. Wanita itu turut menunjukkan beberapa keping gambar sebagai bukti hasil kerja yang telah mereka lakukan. Namun, sehingga kini Bonda Rozita Ibrahim tidak membayar syarikat mereka dan enggan bersua muka meskipun wanita itu telah datang ke rumahnya. Bukan itu sahaja, Bonda Rozita Ibrahim turut menyekat mereka daripada media sosial mahupun WhatsApp. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Okay. Ini adalah rumah yang saya dan suami pernah bekerja kat sini selama 5 bulan, yang mana beliau menghubungi saya kerana waktu tu dia kata dia ditipu. Tapi sebenarnya dia tipu orang tu saman dia pun dan berjaya pun kalahkan dia di court. Dia dalam proses merayu dan saya ada hak saya kerana saya ada album yang perlu saya selesaikan. Kalau tak kerana album muzik dan mental health saya harus berkuat. Saya ada mental health dan beliau dalam proses berusaha buat kerja. Saya melalui pressure yang kuat, tapi saya teruskan kerja saya dan saya dibuli. Dia tak nak buka pintu, saya dah hantar pada dia.